BMW M3 Touring dah official masuk kat Malaysia. Unit yang baru, bukan recon. Untuk kita yang appreciate wagon, body bentuk macam touring macam ni, ketah lutut jugalah. Bila dengan harga dia, lagi ketah lutut. Berapa income assessor nak beli sebuah BMW M3 Touring? Jom kita breakdown. Model baru yang includekan sekali dengan BSRI, harga bermula RM950,900. Deposit kalau 30%, RM285,270. Untuk road tax RM2,130. Insurans pula boleh prepare RM17,532. Total upfront yang kena ready untuk sebuah kereta touring yang seksi gila ni adalah RM304,932. Dia punya warna pula yang betul-betul tepat pula, British Racing Green. Padankan pula dengan dia punya interior yang warna oren ni. Ini memang jahat. Untuk kereta macam ni, installment tak payah panjang. Maksimum 5 tahun. Sebulan kena prepare RM12,314. Kalau setahun pula, RM147,780. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM17,532. Road tax RM2,130. Untuk servis, percuma. Dalam package, untuk wear and tear, bolehlah preparekan RM15,000 setahun. Total up yearly expenses yang kena prepare untuk sebuah M3 Touring ni adalah RM34,662. Kan installment dengan yearly expenses. Maka dapatlah RM182,442. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan at least kena prepare RM15,203. Apa pula income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income minimum kena ada RM50,676. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM76,015. Untuk korang yang ada kemampuan nak beli kereta macam ni, macam mana? Loan 5 tahun ke loan 9 tahun? Atau beli recon? Cuba korang komen.